Kalau dia tak nak macam tu mesti dia DM je setiap tu. Tak boleh macam ni. Tak boleh macam tu. Tapi kau buat act dalam live, kau buat video. Apa kau nak? Penyanyi dan pelakon Noki Keklik tampil menyuarakan pandangan berhubung kenyataan seorang pempengaruh yang mengatakan pendapatan daripada industri hiburan sebagai haram. Dalam hal ini, Noki berkata teguran itu tidak seharusnya dilakukan secara terbuka tanpa adab kerana ia boleh mencetuskan salah faham serta kebencian dalam kalangan masyarakat. Tambahnya, agama Islam sendiri menekankan cara yang berhemah dalam menegur kesilapan orang lain tanpa menjatuhkan atau menimbulkan sentimen negatif. Tapi sebelum Noki ulas lebih lanjut mengenai isu berkenaan, nak tanya juga mengenai perkembangan terkini. Sekarang Noki lebih memberi fokus kepada bidang lakonan ke macam mana? Dia tak spesifik yang cakap aku nak fokus on acting. Ni kira macam pengaturan Allah lah. Rezeki dia banyak lebihkan kepada berlakon. Mungkin sebab muzik tu bukan nak cakap apa, muzik tu mungkin salah Noki sendiri kurang keluarkan produk muzik, betul? Kan tak ada lagu baru, ada pun yang yalah macam tu lah. So orang sekarang ni dia lebih nampak Noki ni ke arah acting, ke arah lakonan. Dan kenapa Noki continue? Sebab Noki suka buat berlakon. Noki suka menjadi orang lain. Tapi kalau tanya Noki kepuasan, Noki suka sebab orang dah start tahu yang Noki ni berlakon. Ambil masa sangat Noki nak orang tahu. So orang tak tahu Noki berlakon. But alhamdulillah right now dah semakin ramai orang tahu Noki berlakon macam tu. Penerimaan orang tu makin positif lah sekarang ya. Ya betul. So kalau macam yang awal-awal dulu macam mana komen orang? Ada orang cakap kayu ke? Alhamdulillah tak ada orang cakap kayu. Tak tahu lah, mungkin tak nampak kan. Macam first drama saya pun yang Oh My Hantaran tu memang terus first drama. Director terus pergi ke hero dan director suka cara, tapi komedi lah. Jadi untuk improve lakonan kan, tak mungkin ambil kelas lakonan juga. Ya, memang perlu ada. Sebab kalau kita cakap kita nak belajar sendiri dah susah. Sebab kita kena ambil ilmu daripada orang-orang lama, cikgu-cikgu. Diorang lebih faham. Ya. Ambil kelas lakonan ke siapa? Tapi tak ada yang spesifik. So, kebanyakan yang Noki dapat kelas di-provide oleh Dia macam kan filem produksi. ni, filem tu. It's good. Sebab every teori untuk setiap cikgu tu dia berbeza. Dia tak sama. Ada yang sama, ada yang berbeza. So kita pilih mana yang soal macam Noki akan pilih mana yang Noki selesa. Kalau kelas yang pernah Noki join adalah satu kelas Nabila Huda. Yang lain semua tu yang di-provide. Kalau kita rasa lah ada pengaruh seorang ni, dia suka cari pasal dengan golongan artis sehingga kan dia mengatakan anak-anak seni Cari kehidupan lah sekarang. Noki nampak kat semua. Saya pun tak tahu dia nak cari masalah dengan orang ke apa. Kalau nak tegur tu kita ada cara. Kita ada adab kita ada cara kita. Tak bolehlah tegur style macam terus menembak. Semua orang buat salah. Manusia ni tak lari dari buat kesilapan, dari buat dosa. So kalau kau nak tegur tu, kita ada cara kita kan. Adab kita ataupun cara Islam macam mana cara nak tegur ni. Bukannya kau terus pek, popok, popang. Dia jadi tak ngam lah. Itu yang menimbulkan rasa kebencian. Orang yang menonton video-video dia ke apa ke, menimbulkan rasa kebencian. Sebab kenapa? Dia membawa negativity. Even though dia cakap tu semua benda-benda yang fakta kan, benda yang baik lebih kepada agama, tapi macam Noki cakap ada cara dia. Bukan macam tu cara dia. Macam kita nak tegur family kita ada cara dia. Macam kita nak tegur cikgu kita ada cara dia. Pandangan saya tak perlu pun lah benda tu kan. Kalau ada masalah yang tak senang tu boleh terus DM. Maksudnya kenapa dia lebih kepada posting? Sebab pun dia tak boleh cakap lah kalau apa yang pandangan Noki lah. Dia pun nak orang tahu yang siapa dia. Kalau dia tak nak macam tu mesti dia DM je setiap tu. Tak boleh macam ni. Tak boleh macam tu. Tapi kau buat act dalam live, kau buat video. Apa kau nak? Dia simple je. Apa kau nak? Kan? Noki tak payah cakap tapi orang lain semua tahu. Nampak?